bro, ni yang jersey yang dah siap tu. Itu hantar repair kan? Chelsea. Tapi bro nak tanya, kenapa pilih Poyet? Sebab saya memang suka orang yang main midfield. Main midfield. Kan. Oh, okay. Dulu, dia nombor 8 kan. Dia main midfield lah. Center midfield kan. Suka lah orang-orang yang main passing bola. So memang type player midfield lah. Tempat jersey ni, jersey tahun 1998 Cups Winners' Cup. So time ni dia menang lawan Stuttgart final. And then penjaring dia lah Zola. Tu tanya tu kenapa pilih Poyet. Sebab kalau saya Chelsea fan lah, saya dah tak Zola lah. Tapi bro punya preference tadi midfield lah. Zola pun midfield juga kan. Dulu macam ni Zola dia second striker. Second striker. Ni Roberto Carlos. Bro punya setup memang block core lah. Baik saya ni. Ada pass lagi bro. Memang style. Boleh buat dengan brother ni. Okay, thank you. Nanti Okay. kalau dah pakai, share gambar sikit. InsyaAllah boleh. Pakai sekarang. Oh, boleh. Pakai sekarang lah. Oh, cantik. Oh. This year boleh menang pointing tak? This year maybe next year. Tak tahu lah this year boleh menang tak. InsyaAllah next year lah. InsyaAllah. Okay, thank you again. Thank you. Alright. Okay, Assalamualaikum.